Ikan patin tempoyak. Aku dekat RR patin tempoyak Pahang. Tapi kat Batu Cave KL besar. Kalau kau tengok color patin dia menarik lah. Macam kau tak sabar nak makan tu. Color patin dia menarik. Syapali memang menarik. Okey, rasa kuah dia memang masam. Lepas tu dia punya hint pedas tu memang dia tak bagi hint tau. Dia memang pedas. Komplit lah masam, rasa pedas. Ni dia pakai cili api ni. Ikan dia ikan fresh dari Pahang Jerantut tau. Ni aku cakap terus terang. Ikan fresh dari Pahang Jerantut. Budak ni duduk sini je. Kalau ikan ni habis, dia akan balik masak, hantar yang baru. Dekat sini memang beratur. Dia baru buka memang dah beratur. Bagi pecinta rasa unik dan masakan tradisional. Ini masakan tradisional Pahang tau. Pahang, Perak, Sumatera. 6/10. Padu. Korang wajib cuba. Papai Butter ni, kamu yang suka masakan kampung dengan cita rasa yang kuat. 9/10. Padu. Aroma 8/10. Tekstur dia 9/10. Harga 8/10. Wajib cuba. Nampak? Patin dia panas-panas. Sama harga bang Sama harga bang. Bahagian tiga-tiga sama. Kepala telinga? Ekor. Telinga? Kepala tiga kira lain. Oh, telinga lain eh? Telinga lain. Yang paling best dia ada ayam tempoyak. Ayam tempoyak. Pertama kali aku dengar dekat KL ni ayam tempoyak. Dia buat ni. Ni ayam tempoyak tau. Berapa harga ni? 16 juga bang. 16. Pai patin berapa? Pai patin. Pai patin. Pais pating ikut saiz. Daripada 20 sampai 25. 20 sampai 25. Faham. Maknanya yang ini sama je RM8. Sama je. Ni RM6 bang. 16 ke? 16. Owner kau cakap tadi 18. Ni 16. Patin tempoyak. Tadi owner dia cakap dengan aku RM18 tau. Aku dah buat video tau. Mana tu betul owner kan ni? Jangan sampai aku tak meja. Dia menjaga dalam lori ada. Tapi ramai. Dekat Batu Cave KL. Ni, Toshiba ni yang ada. Aku cakap dia pakai macam ni pun dah ramai.